Hai guys, hari ini kita nak buat avatar Roblox cute. Kita nak buat Bear Amokers ya. Yang pertama kita pakai ID dulu. Kita letak ID headless. Ikut je tau apa yang saya cakap, takut awak tak nampak. 1340 82 579. Ni dekat sebelah ni dah ada. Okey dah. Tekan. Okey guys, lepas tu kita pakai black, silver, ammo, pung, blood, scarlet. Kita pakai ID dia macam ni. 107 1400 3 4 2 6. Kalau ada salah sorry. Ni 107. Salin cepat tau. Okey dah. Okey, lepas tu dah siap yang ni je yang saya nak pakai. Tapi idea lain-lain tu nanti. Kita aja black cute hair. Hair tu sikit lah, tak lah banyak. Saya sengaja je. Okay, lepas tu kat bawah kita cari je dekat bawah-bawah. Sekejap. Kita pakai rambut ni guys. Cari rambut yang macam ni. Sekejap, kalau tak nampak ke depan sikit. Okay, yang ni. Lepas tu korang sekejap. Eja extension black. Okay. Lepas tu korang ke bawah. Korang cari yang bulat ni dengan jap. Sekejap, saya nak cari yang okay, dah. So tak ada benda yang kita nak pakai, ni je. And then kita eja red cowlick. Eja cepat tau, saya tunggu. Alamak, tak apalah, harap-harap korang cepat. Lepas tu korang tinggal eja angry. Angry. Bawah, ke bawah lagi yang ini. Lepas tu korang pakai patung. And then baju dia korang tinggal aja leg. Maksud saya emo je tau. Pakai yang ni. Pakai short. Okay, and then kita eja kaki berduri. Kejap ya. Sorry ya, tadi saya cakap sekejap tu sebab saya dah macam tak ingat dah apa idea kaki duri tu. Okay, so kaki berduri 1, 2, 3 9, 9 3, 0 4, 4, 0, 6. Cepat, saya tunggu awak ya. Okey. Lepas tu kita eja head. Korang pakai yang ni tau. Kakak kat kampung. Okey. Lepas tu kita pakai air kapak. Okay, ID kapaknya adalah 32 40 54 33 66. Saya tunggu. Okey dah. Lepas tu yang korang tekan kepala biru tu korang eja wing.
pakai yang ni tau. Lepas tu korang pakai tekan back, korang adjust macam ni. Rar. Adjust rar. Lepas tu korang pakai yang ni. Okey. Dah, ini hasil dia. Tapi belum siap lagi tau. Apa yang belum, cuba tekan animationnya. Okey, animation dia kita buat yang jalan dulu tau. 1, 3, 3, 3, 0, 4, 5, 2, 6, 5, 2, 6, 3, 1, 9. Cepat, saya tunggu je. Okey, lepas tu tekan yang baju biru ni. Kalau tekan ni, korang tekan yang bawah sekali. Ni pun sama-sama bawah sekali. Dia dah jadi. Jalan dia macam ni, lari dia macam ni, lompat dia macam ni. Yeay. Ini adalah hasil dia. Jalan, lari, lompat. Kita berenang dulu je. Kejap, saya pergi. Adalah depan, kiri, kanan, belakang, atas, bawah. Dan terima kasih dah tengok. Thank you. Bye bye.